Kepada adik-adik yang tak pernah buat bihun goreng, raya ni KA nak cabar korang masuk dapur, masakkan sepaket bihun goreng untuk family. Bagi tahu mak, adik nak masak bihun lah, biar adik buat sendiri. Cuba ambil cabaran ni, tengok jadi ke tak. So korang ambil satu paket bihun, rendam dengan air paip biasa je, tak perlu air suam atau air panas lah. Ambil 2 bawang merah, 3 ulas bawang putih dengan segenggam kecil ikan bilis, korang blend. Lepas tu masukkan cili kisar. Kalau kurang pedas letak lebih, kalau pedas pakai sikit saja. Lepas tu boleh letak seafood, fish cake, fish ball. Ni tuan rumah yang jenis pemurah lah ni, seafood banyak. Doakanlah dia dimurahkan rezeki. Masukkan air sikit, tambahkan 2 sudu sos tiram, 4 sudu kicap manis, 2 sudu sos tomato, 4 sudu sos cili. Lepas tu korang cari kat supermarket ni petis udang, yang ni optional. Kalau ada lagi sedap, masukkan setengah sudu makan saja. Yang ingat optional, tak wajib, jangan menekan-nekan. Okey, lepas tu baru masukkan bihun tu. Perasan tak bila kita letak bihun ni, dia nampak macam tak meresap sangat kuah tu, dia nampak keras, nampak macam dry. Don't worry, korang kacau je. And then masukkan sos ikan, banyak-banyak pun tak apa, lagi sedap. And then baru tambahkan garam dengan serbuk perasa secukupnya. Lepas kita letak sos ikan tadi tu lah, sambung masak. Bihun akan mula lembut, dia akan mula serap semua kuah-kuah dalam tu. Baru korang masukkan sayur sawi dengan lada besar yang kita slice nipis-nipis macam ni lah. Kacau. Nampak tak? Dia dah cantik, tak berminyak sangat, tak basah sangat, tak kering sangat. Korang akan dapat perfect konsistensi bihun goreng yang just nice, boleh makan di hari raya nanti. Okay? Nak lagi sedap boleh taburkan daun sup and also bawang goreng. Nak bagi kurkat sikit, ataupun nak lagi best, korang boleh tetes pinggan, makan sekali dengan condiments lah. Macam korang boleh letakkan keropok goreng, apa tu nak letak cili potong pun boleh. Yang KA guna ni ada cili jeruk yang daripada botol pun ada, tak kisahlah. Letak bagi rasa pedas-pedas sikit, barulah makan. Okay, try buat try buat, nak tengok result macam mana korang buat untuk hari raya nanti. Masak bihun ni mudah tau, tapi kalau salah buat memang tak jadi. And nak best boleh makan dengan keropok keping sekali. Please lah try. Selamat mencuba dan selamat hari raya.